Bismillahirrahmanirrahim. Ini pula sama juga. Seorang suami meninggal dunia lah, dan meninggalkan seorang isteri. Lepas tu akhun syakik, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Bukan, ukhtun syakik, adik-beradik perempuan seibu sebapa, ukhtun syakikah. Dan satu orang akhun li ummin, adik-beradik lelaki seibu. Maka zaujah dapat 1/4, syakikah dapat 1/2, dan akhun li ummin dapat 1/6. Jadi sama juga di sini berlaku rad. Jumlah asal masalah melebihi saham setiap waris, ada lebih lah, ada baki. Maka caranya tolak dulu, ambil dulu zaujah, dia akan ambil dulu bahagiannya. Sebenarnya asal masalah dulu, asal masalah bagi makhraj bagi zaujah ni ialah asal masalah bagi masalahnya. Asal masalah bagi masalah yang pertama ni, zaujah. Yang ini dipanggil masalah zaujah. 4 tu asal masalahnya, dan dia akan dapat 1/4. 1/4. Dan 3/4 lagi akan dikongsi antara syakikah dan akhun li ummin. Jadi kita tengok nisbah 1/2 dan 1/6. Nisbahnya ialah 3/1. 3/1. Sebab 2 bahagi 6 sama dengan 3. Jadi 3 bahagian, satu bahagian untuk akhun syakik sama dengan 3 bahagian untuk syakikah. 3/1. Jadi baki tadi dia akan naik ke sini, dia akan jadi asal masalah bagi rod, masalah rod. Namun tidak boleh bahagi. 3 tidak boleh bahagi kepada 3 sini, 3 lah. 3 salah, 3 ni naik ke sini. 3 ni tidak boleh bahagi kepada 4. Sebab jumlah 3 ni sebab 1 tadi ni 3, lepas tu sama dengan 4 kan. Jadi 3 ni kena bagi dengan 4, tapi 3 bagi 4 tidak boleh dapat angka bulat. Maka 4 tadi ni akan didarab kepada asal masalah zaujiyah, akan darab di sini. Jadi 4 darab dengan 4 sama dengan 16. Jadi 16 ni ialah masalah al-jami'ah, himpunan 2 masalah, ataupun dipanggil ma tasih bihil masalah. Maka untuk dapatkan jumlah, jadi kita tengok waris yang ada bahagian di rad, ada di masalah rad di sinilah, bahagiannya akan didarab dengan baki, fardu selepas tolak baki masalah zaujah selepas tolak fardunya. Jadi 3 darab 3 dapat 9. Di sini pun sama, 1 darab 3 dapat 3. Dan di bahagian sini zaujah ni dia akan darab dengan jumlah nisbah ahli waris. Jadi 1 darab 4 sama dengan 4. Jadi inilah dia punya jumlah akhir. Zaujah dapat 4/16, syakikah dapat 9/16, akhun li ummin dapat 3/16. Wallahu